Hey, panas guys. Panas. Pernah sih kita orang dalam situasi tu, kita berada di sikit-sikit tempat, ya kereta kita berolah. Cik dapat start sebab bateri kong. Alamak. So macam dalam situasi kami gini tu, okey. Kami cuba on, cuba start, okey. Cik dapat start. Ya artinya kita pun current cik cukup. So kita nak gadis tu mana jua. Last kami nukar bateri 28 bulan 11 2024. So baterinya problem lah. Nang dah perlu tukar juga pun. Hey, panas guys. Panas. So dalam situasi tu nak, kita mesti akan call kita pun family lah, kawan kah yang dekat-dekat kita untuk datang jam. Tapi too bad for me, kawan-kawan kami yang banyak set dah jumper bah. Ada punya jumper mungkin yang set dah masang, malas nak ngaco orang. So kami ada solution. Jangan risau. So kita orang boleh call si Datuk untuk datang nukar bateri kita on terus. So kita orang perlu bayar je. Jadi kita set nyusah orang juga. Okay guys, si Datuk dah datang. Right. Cepat guys. Sampai setengah jam. Hey bro. Hello bro. Lama tunggu dia bro. Saya dah setengah jam. Kita orang nang laju. Itu dia. Bateri Eurosat. Dia akan buka kita pun bateri dulu lah. Bateri baru. Kalau tak okey tu ni 2 tahun dah. Itu sampai 2 tahun ya? Belum sampai 2 tahun lagi dah. Problem ada. Okey. Ini dia. Eurosat bateri. Dengan servis guys.